Bagaimana tanggungjawab pemimpin kepada rakyat dan rakyat kepada pemimpin untuk menyuburkan kasih sayang? Pertama, saya nak kata kita perlu fikir-fikir. Kita perlu muhasabah diri kita atas status kita. Kita anak, kita isteri, kita rakyat, kita pemimpin, siapa kita? Kita fikir-fikir, aku ni dah lama dah kalau pemimpin, kawasan ni aku tak tengok. Tempat ni aku belum tengok. Yang ini aku belum pergi. Misal kata, aku rakyat, apa yang aku belum sumbang? Ya, apa yang aku belum buat? Misal kata, kita anak, dah lama aku tak telefon mak aku. Dah lama aku tak tanya khabar, duk sibuk, misal kata. Kita suami isteri, kita fikir-fikir tuan-tuan. Kita dah bincang panjang ni, sekarang kita muhasabah. Sebab kadang-kadang kita cerita sayang ni Ustaz, tapi orang kata, alah benda remeh. Malah aku nak fikir, ikutlah. Tak puasa aku nak fikir. Sebab itu di dalam hadis Rasulullah SAW menyebut, tafakkurus sa'ah khairun min ibadati sanatin. Fikir satu saat lebih baik daripada beribadat 1 tahun. Maka dengan sebab itu pertama saya nak anjurkan, kita fikir-fikir. Kita tengok apa yang kurang, yang belum aku buat, yang aku tahu tapi aku tak buat, aku nak buat. Satu. Yang keduanya, benda-benda yang tadi tu kita budayakan. Erti kata, bahasa mudah, kita biasakan sampai jadi image kita. Bila kata pemimpin dengan rakyat dekat negara kita memang rapat. Memang orang kata tu ambil berat. Tak ada sombong. Misal kata, kita biasa senyum, beri salam, dengan memang rapat. Ini yang kita nak. Sebab apa? Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam surah Al-Furqan ayat 63. Wa ibadur rahman alladhi yamshuna 'alal ardi hauna. Siapakah ciri orang atau hamba Allah itu? Iaitulah yang berjalan di atas muka bumi ini dengan tak sombong. Rakyat dengan pemimpin tak sombong, pemimpin menyapa dulu. Tak ada ego-ego. Kadang-kadang kita ego, kita tanya, aku siapa? Engkau siapa? Aku kaya, engkau miskin. Engkau dulu, bukan aku dulu beri salam. Aku siapa? Engkau siapa? Aku suami, engkau isteri. Aku tua, engkau muda. Aku bos, kau pekerja. Buang ego tuan-tuan. Ini yang disebut di dalam Al-Quran. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna fil ardi hauna. Dengan tidak sombong, dengan rendah diri. Wa iza khatabahumul jahilun qalu salama. Hatta kalau orang jahil tegur dan sapa, jawab dan bercakap dengan baik. Kata Rasulullah, sil man qata'aka wa ahsin ila man asa'a ilaik. Sambungkan sesiapa yang putuskan hubungan. Buatlah baik walaupun orang buat tidak baik kepada kita dalam keadaan yang boleh diterima. Wallahu a'lam.